Yang suruh aku tukar rim lidi pun boleh tahan. Ramai juga yang komen suruh aku tukar kepada rim lidi. Aku ada sebenarnya rim lidi ni. Cumanya aku fikir kepada nak long distance, aku nak durability, aku nak jalan dekat highway je mostly. And aku nak tayar yang cengkam jalan raya. So aku fikir aku perlukan sport rim daripada rim lidi. Ni ada je, cuma aku simpan dulu lah, tak jual pun. Mana tahu ada masa tukar angin kan. Baru boleh pasang balik. Last time waktu aku servis motor ni, ada pomen tu dia cakap kat aku, kenapa tak buat handle tinggi-tinggi tu aku bukan tak nak bro. Aku actually lebih utamakan function lah sebenarnya. Sebab aku nak bawa long distance nanti. Mungkin kalau panjang umur, aku nak buat chopper touring. So that's why aku cari handle yang tak terlalu memenatkan tangan. So handle ni actually just nice. Aku boleh sandar sambil pegang. Aku memang cari handle yang sesuai dengan panjang tangan aku dan panjang kaki aku.